Baru-baru ni pemilihan DAP CEC kan, kita tengok sebelah Lim Guan Eng banyak yang tewas kan. So apa yang pendapat doktor tentang pemilihan CEC kali ni? Adakah ia akan efek pada kerajaan perpaduan sekarang? Okey, soalan yang bagus. Saya datang daripada jauh nak jawab soalan daripada Aizat. Okey, kita melihat bahawa DAP baru menghabiskan pemilihan 2025 hingga 2027. Ini bermaksud bahawa pemilihan kali ini adalah jentera yang akan membawa DAP kepada pilihan raya umum yang ke-16 nanti. Okey, pertama saya nak ucap tahniah kepada seluruh perwakilan DAP. Di sini kita dapat melihat ada 3 faktor yang saya nak tekankan dalam pemilihan baru ni, CEC. Pertama, era terhapusnya era Lim, generasi dinasti Lim. Tak payah sebut lah, sensitif lah semua nanti Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan satu lagi Lim. Apa maksudnya? Maksudnya bahawa DAP telah melakukan transformasi. Ini saya panggil the new DAP, ataupun dalam bahasa yang lebih unik, the new dimensional political generation of DAP. Tiada yang statik. Kalau kita tengok daripada ucapan Setiausaha Agung je, Datuk Lok, bukan Datuk, insyaAllah Datuk lah, bahawa banyak perubahan dan pendekatan yang baru, terutama dalam darjah kebesaran. Okay? Pertama, ialah apalah salahnya kalau orang berjasa dah jadi menteri dapat Datuk. Tetapi di sebalik itu yang lebih tersirat bagi saya ialah apa yang nak disampaikan ialah DAP agak fleksibel terhadap atau hormat terhadap institusi kesultanan dan raja-raja di Malaysia ini. So 2 dalam 1. Nombor 2, saya nak ucap tahniah kepada Govind Govind Singh ni. Saya rasa agak tepat. Govind ni saya pernah terjumpa dan bersua dengan dia di Johor Bahru, di restoran Kerala many years back, ketika tu DAP masih lagi bukan dalam gabungan. Tetapi sebagai seorang lawyer, dan mungkin dia kenal saya, very polite, smile dan very approachable terhadap pendekatan ataupun terhadap hujah-hujah tertentu. Dan saya rasa kali ini kalau kita melihat geng-geng ultra, sebab itu kita tak nak sangat dia, even the DAP, the Chinese also doesn't like ultra. Dah habis dah zaman-zaman dinamika politik di Malaysia ini bahawa mereka yang ultra, yang agak-agak racist ditolak. Seperti Raya Teresa Kok, Lim Guan Yin. Lim Guan Yin adik kepada Lim Guan Eng kan. Dia pun dapat last-last. Dia menang kan, tapi last-last kan. Dia tak menang. Tak masuk 30. Dia tolak lah. Lim Guan Eng pun habis-habis terkucil. So bagi saya apa yang kita harus belajar daripada transformasi yang dilakukan ialah bersatu hati. Dalam parti politik kena bersatu hati dan mendengar nasihat daripada ketua. So the message get through. Anthony Lok dapat menyampaikan, Govind Singh Dio dapat menyampaikan message ini kepada perwakilan. Dan tak banyak hengki-pengki tikam belakang sana tak ada. Tak seperti parti-parti lain. Saya tak nak sebut parti mana lah, nanti terasa pula. So bagi saya mengenai kebaikannya ialah ini adalah satu bonus point kepada kerajaan perpaduan, di mana termasuk UMNO sendiri kerana sebenarnya UMNO yang telah melembutkan DAP. Kena lihat dari segi positifnya, bagaimana peranan yang dimainkan oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bagaimana mereka tackle masalah dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka dapat melembutkan DAP. Ini adalah satu
bagi saya satu penghargaan dan satu boleh dikatakan kemenangan lah kepada UMNO, dan saya rasa kerjasama ini harus dipupuk supaya kita dapat membentuk satu gagasan baru. Saya tak malu nak bagi tahulah, satu hari tak mustahil DAP akan masuk Barisan Nasional, dan Barisan Nasional ini jemput PKR masuk. Tidak mustahil, tak ada yang mustahil. Itu saya punya idaman hati saya lah. Let's stay and work together as a Malaysian. Kita bersatu hati untuk membina negara kita. Kita sudah cukup dengan pembersihan yang akan ada ataupun yang telah berlaku atau sedang berlaku. Dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang telah melakukan kebersihan besar-besaran. Dan jangan takut, ada 8 MP yang disebut tu, teruskan, settlekan. Inilah masa baki 2 tahun yang terakhir untuk membentukkan kerajaan perpaduan yang bersih dan akan disokong oleh rakyat Malaysia. Terima kasih.